Okay, kalau kat sini ada yang nak buat baju kurung kedah modern, korang boleh guna pola saya ni lah. Okay, korang akan dapat semua pola ni. Badan depan, okay, badan belakang, yang ni lengan, okay, dan lapik leher. Okay, yang ni dia punya pola ni sesuai untuk newbie lah. Sebab dia tak dedat, senang jahit. Okay, kalau nak jahit pola kurung kedah ni, untuk newbie, korang perlu ada asas jahit, iaitu jahit zip, jahit leher, dengan jahit finishing bawah baju ni nanti. Lepas tu yang selebihnya hanya jahit cantum sahaja. Mudah je kalau nak menjahit ni. Dia tak perlu banyak-banyak benda pun nak kena jahit. Kalau untuk pola kurung kedah ni, sesuai lah untuk newbie nak try jahit first baju kan. Okay, yang ni size XS. Untuk pola kurung kedah ni, dia kembang daripada dada. Okay, dia start kembang daripada dada. Lepas tu pola saya ada instruction lah. Okay, dia ada tulis front bodies kat 1 on 4, back bodies kat 2. Lepas tu ada juga tanda bust line. Kalau untuk lengan, elbow line, center line, semua dah ada tanda. So mudah untuk korang guna pola ni. So kalau ada kat sini yang berminat nak beli pola saya ni, korang boleh je beli dekat Shopee. Saya ada sertakan link dalam video ni. Korang just klik dan masuk beli dalam Shopee sahaja. Okay, lepas tu boleh buat payment macam biasa lah. Okay, siapa nak menjahit bolehlah beli dengan pola saya.